Saya Amal Yusof dari BTV. Kita best, best, best. Hari ini, sekolah kami mengadakan Pratika Pelantikan Pemimpin Muda. Jom kita saksikan. Saya dengan ceritanya merapikan artis Pratika Pelantikan Pemimpin Muda Orang Rangsangan Afghanistan tahun 2025. Sekian. Assalamualaikum Puan Asinda. Waalaikumsalam. Saya Amar dari BTV. Apakah pandangan Puan tentang perjalanan program pagi ini? Okey, pada pandangan saya, program pagi ini berjalan dengan lancar. Semua pemimpin berpakaian kemas dan menunjukkan disiplin yang baik. Begitu juga dengan murid-murid yang lain. Jadi cikgu ingin mengucapkan terima kasih kepada Cikgu Mahizal selaku PK Koko, Puan Zaliha selaku PK Kurikulum, Cikgu Anisha penyelaras pada program pada hari ini, guru pemimpin dan semua guru-guru atas kerjasama yang telah diberikan. Terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum Cikgu Anisha. Waalaikumsalam. Saya Amar dari BTV. Apa pendapat cikgu tentang program hari ini? Oh, Alhamdulillah. Syukur kehadrat Allah. Program hari ini berjalan dengan lancar. Pertamanya saya nak ucapkan terima kasih pada barisan pentadbir, pada guru-guru, AJK, pada semua murid yang terlibat. Kerana tanpa kerjasama semua, program ni takkan berjalan dengan lancar. Saya juga berharap program ini dapat menyuntik motivasi kepada pemimpin muda untuk menjadi lebih baik dari sebelumnya. Go SKBE. Terima kasih Cikgu Anisha. Hari ini, saya akan temu bual Ketua Pengawas Lelaki dan Ketua Pengawas Perempuan. Siapakah nama abang? Nama saya Muhammad Kagaki Berkefegus daripada kelas 6 UTM. Siapakah nama akak pula? Nama saya Aisyah binti Muhammad Azwan dari kelas 6 USM. Apakah perasaan abang bila dilantik menjadi Ketua Pengawas? Perasaan saya sangat bergembira sebab saya dapat menjadi Ketua Pengawas. Dan saya ingin ribuan berterima kasih kepada guru besar dan guru pentadbir kerana memberi peluang saya menjadi Ketua Pengawas. Apakah perasaan akak pula? Perasaan saya amat gembira kerana dilantik menjadi Ketua Pengawas. Saya akan menjalankan tugasan saya dengan
penuh amanah. Sekarang, kita akan temu bual dengan Ketua PRS, Ketua Pengawas PSS dan Ketua Pengawas SPBT. Siapakah nama abang? Nama saya Akrais Bianar Izwan Fizli dari kelas 6 USM. Siapakah nama abang pula? Nama saya Uwais bin Muhammad Nazri dari kelas 6 USM. Siapakah nama akak? Nama saya Nur Malik Alia binti Zainab Midin dari 6 UIA. Apakah perasaan abang menjadi Ketua PRS? Perasaan saya sangat bersyukur kerana mendapat amanah yang sebesar ini. Apakah perasaan abang menjadi Ketua Pengawas PSS? Saya pun bersyukur juga dan terima kasih kepada Cikgu Vivi dan Cik Ustazah Khadijah kerana mempercayai saya dalam jawatan ini. Apakah perasaan akak menjadi Ketua SPBT? Saya juga bersyukur untuk menjadi pengawas, jadi Ketua Pengawas SPBT dan saya amat gembira dengan Madam Untaya untuk memilih saya sebagai Ketua SPBT. Itulah saja untuk hari ini. Bye!